Assalamualaikum, nama saya Nur Nadira binti Johari, C23A 1058 nombor metrik. Saya akan membentangkan poster yang bertajuk Konflik Diri dan Perasaan dalam Novel Cinta Rimau berdasarkan teori psikologi Sigmund Freud. Pengenalan. Novel Cinta Rimau karya Haliza Misbun ini mengisahkan seorang penyiasat yang bernama Hasha yang ditugaskan untuk menyiasat Bahrain yang bukan suami kepada Regina Ong. Namun dia akhirnya jatuh cinta dengan lelaki itu hingga berdepan konflik antara tugas dan perasaan. Novel ini dipilih kerana ianya mengangkat konflik emosi dan dilema, moral yang menarik serta penuh dengan nilai kemanusiaan. Kajian ini menggunakan teori psikologi yang dialami oleh watak utama. Prinsip pertama ialah konflik dalaman, iaitu internal konflik. Menurut Sigmund Freud, konflik dalaman berlaku apabila ID, ego dan superego bertentangan. Seterusnya menyebabkan tekanan emosi dan dilema batin. Contohnya, Hasha enggan menunjukkan rasa terujanya secara berlebihan kepada Bahrain, bimbang salah sangka nanti. Lagi pula, Hasha telah melanggar etika kerjayanya. Apakan daya, hati dah suka nak buat macam mana. Cinta Rimau halaman 23 2013. Petikan di atas menunjukkan konflik dalaman Hasha yang bergelut antara perasaan cinta, tanggungjawab profesionalnya. Hal ini menggambarkan tekanan emosi serta pertentangan hati. Prinsip kedua, ketidaksedaran, iaitu unconscious. Menurut Sigmund Freud, manusia sering digerakkan oleh perasaan dan keinginan yang tersimpan dan alam tidak sedar. Contohnya, dalam petikan ini, fikirannya kembali terawang pada Bahrain. Bahrain lagi, what the hell is happening to me? Hati kecilnya bertanya. Cinta Rimau halaman 3 2013. Petikan ini menunjukkan perasaan Hasha terhadap Bahrain timbul tanpa disedari walaupun cuba dinafikan. Ianya menggambarkan pengaruh minda bawah sedar yang mengawal emosi dan keinginannya. Ketiga itu memori dan trauma. Sigmund Freud berpendapat bahawa pengalaman pahit yang ditekan dalam minda yang tidak sedar boleh menimbulkan trauma dan tingkah laku seseorang. Sebagai contohnya, peristiwa hampir dirogol oleh bapa tiri telah meninggalkan cala yang tidak akan hilang parutnya di jiwa Hasha. Sehingga kini, segera dia akan menghindar apabila cuba didekati manusia yang menurut firasatnya tiada lain selain mahu mengambil kesempatan ke atas dirinya. Cinta Rimau halaman 57 2013. Petikan ini memperlihatkan kesan trauma akibat peristiwa lampau yang menyebabkan dia takut dan tidak percaya pada orang lain. Kesimpulan, kajian ini membuktikan bahawa watak Hasha dalam novel Cinta Rimau mengalami konflik dalaman, ketidaksedaran dan trauma yang mempengaruhi perasaan serta tindakannya. Berdasarkan teori Sigmund Freud, jelaslah bahawa tekanan emosi dan pengalaman silam membentuk kepribadian Hasha serta menggambarkan kerumitan jiwa manusia dalam menghadapi dilema hidup.